Hai, jom masak ayam masak lemak cili api bersama telur rebus dimakan dengan brokoli. Siapkan bahannya, cili api merah, cili api hijau, beberapa hiris bawang merah dan bawang putih, sedikit halia dan serai untuk dikisar, jangan lupa sekotak santan. Ayam yang telah dibersihkan, dikunyit, sedikit daun kunyit, buah pelaga dan beberapa keping kecil asam keping. Kisar bahan kisar, masukkan sedikit minyak, masukkan semua bahan kisar, sekotak santan, perisakan dengan 1 cube ayam, nyalakan api dan tutup. Sementara tu kita boleh rebus beberapa biji telur, garamkan supaya mudah dikupas dan jangan lupa perisakan dengan garam secukupnya dan serbuk perasa. Kacau-kacaukan sikit dan tutup sehingga ayam betul-betul empuk. Okey, kuah pun dah mendidih, tembok-tembokkan supaya perisanya tersebar dengan sekata. Kemudian boleh kita masukkan telur yang telah pun mendidih sepenuhnya. Kupas elok-elok di bawah pancuran air supaya kekal cantik bentuknya. Masukkan ke dalam kuah dan bolehlah kita rebus brokoli. Selesai, toskan. Bilas dengan air sejuk, air bertapis, jangan gunakan air pipe. Hidangkan dan perisakan dengan sedikit serbuk lada sula campuran. Alhamdulillah, masak lemak kita pun dah siap. Hidangkan dengan penuh selera. Jangan lupa panggil kawan kita yang seorang tu. Sambal belacan. Baiklah, selamat mencuba. Selamat menjamu selera. Jumpa lagi.